Kita dah sampai ke Pantai Seminyak. So kita nak share dengan korang kat sini, dekat Bali, Pantai Seminyak. So kita nak tengok sunset. Sunset akan berlaku dalam beberapa minit lagi. Jom. Let's go again. So kita minum dulu. Enjoy the view. Enjoy the view of the Seminyak. Let's go. So kita nak walk around sambil minum sunset. Yuki, papi. Wah, banyak papi guys. Wow. Halo. Alright. Kita masih dekat pantai sini. By the way, hari ni hari Sabtu, so ramai orang dekat Seminyak Beach. Saya tak sempat nak pergi tempat yang beli oleh-oleh everything guys. Tak sempat nak pergi sana. By the way, aku cuba dapatkan. Harap-harap suara ni clear sebab pantai ni. Okay, cheers guys. Harap korang daripada video beberapa hari ni, daripada Jakarta, Indonesia, kita pergi ke Bandung, Bandung pergi ke Jogja, Jogja pergi ke Bali, seterusnya kita akan pergi ke Singapura. Harap bermanfaat untuk anda semua. Let's enjoy. Kat sana lagi banyak manusia, but I won't go there so far. Ini bangunan ni. Saya tak nak pergi sebelah sana. Bukan apa, music nanti kena copyright. Okay, salam jumpa lagi kepada mereka yang baru berjumpa dengan Arkadai Vlog. Sekarang kita sekali lagi beritahu, kita sekarang di Bali, iaitu Pantai Seminyak. So malam nanti ada band, ada some of the event lah. Pantai Seminyak ini tak jauh daripada Kuta, and might be Kuta Beach, tapi Kuta Beach dia tak dapat dah macam ni. But this is the biggest one lah, paling besar kat sini. Dia orang ada event kejap lagi, I think so. Tak silap aku ni macam event untuk wedding ke apa, tak pasti. Okay guys, salam jumpa lagi kita di Arkadai Vlog. Sekarang kita masih dekat Pantai Seminyak. Masih dekat Pantai Seminyak. Jumpa lagi kita. So, hari ini merupakan hari Sabtu, so ramai orang datang ke Pantai Seminyak. So, let's try to see, enjoy. Saya akan kongsikan dengan anda semua. Tempat ini tak jauh daripada Kuta Beach dekat sana. Ini Seminyak. Kira dalam setengah jam daripada Kuta, tempat kita tinggal, di Bali. Alright guys, harap
video ini bermanfaat untuk anda semua. Saya kongsikan kepada geng-geng yang di luar sana. Jom enjoy Bali. Jumpa lagi kita di Akademi Vlog. Tadi saya dah jalan kat sebelah sana. Sekarang saya kat sini mau cari CN Keyboard. Dia kat mana? Tak pasti mana CN Keyboard. Dia lari. Nak tengok mana CN Keyboard. Tara! Kami sama-sama ambil konten geng. So, kami berpecah belah. Ini dia geng kita Harry. Halo. Berjumpa kita di sini di Bali. Kawan-kawan Akademi Vlog. Ya, kawan-kawan Akademi Vlog. Jadi, so nantikan video kami berdua. So, kita malam ni enjoy dulu. Yes! Pantai guys, pantai. Double sink, pantai double sink. Double sink. Yeah, double sink Bali. So, let's have fun. Alright guys, kita masih di pantai sekarang. Kita tunggu makanan kita. We are waiting for our food. Sementara tengok sunset dah habis dah. We are done our sunset, now only the beach. The time now is about 6:30, pukul 6:30. So we still here. Saya kongsikan kepada anda semua untuk relax and chill bersama dengan saya Akademi Vlog dekat pantai Semenyih. Semenyih pula, Semenyih. We are Seminyak Beach Bali. Bukan Semenyih, sorry. Seminyak Beach Bali. So tadi semalam saya ada pergi ke Kuta Beach. Tapi Kuta Beach dah gelap dah. So by the way, kita cuci kat sini. Saya kongsikan kat belakang sana kita boleh tengok banyak tempat-tempat santai-santai. Boleh duduk minum dan boleh makan-makan sekali. Kita bersama dengan geng-geng kita kat sana. Alright guys, so yang belum subscribe dulu. Tolong subscribe. Kita kongsikan dengan anda semua Akademi Vlog Travel. Okey, kita pergi ke Jakarta hari tu, ke Bandung, Jogja, sekarang Bali. Kita keliling Pulau Jawa sampai ke Bandung, sampai ke Bali sekarang. So, before we back to Singapore for the next day, kita enjoy dulu dekat pantai Seminyak. See you guys there, come on. Here, what is this place? So I have a drink and food. So kat sini ada makan-makan geng dekat belakang, depan beach. Ada beach depan. So kat sini ada ada restoran. Banyak ada lobster geng, lobster. Lobster. Wow. This is amazing. Crystal. Amazing. Buy me. All right, let's go.